Antara kelebihan bila kita menabung dalam bentuk emas ni dia adalah kalis boros. Saya nak cerita pengalaman saya sendiri tuan-puan, yang mana dulu saya ni sangat boros berbelanja. Ada sahaja duit, asyik nak berbelanja sahaja, asyik nak habiskan duit tersebut. Kalau kita tengok fitrah manusia ni, kalau berbelanja memang tak perlu nak diajar. Tapi kalau nak menyimpan memang perlu diajar. Dan antara salah satu cara untuk kita nak kawal boros berbelanja ni adalah kita alihkan kepada aset emas. Kenapa emas tuan-puan? Sebab bila kita simpan dalam bentuk emas, kita dah hilang dah rasa nak berbelanja. Kalau kita tengok laporan daripada Bank Negara Malaysia menyatakan separuh rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. Tapi siapa yang simpan emas ada 2 gram sahaja, dia dah ada simpanan at least RM1,000 dalam bentuk simpanan dalam bentuk emas. Dan simpan 1 gram ni dia tak rasa berduit pun. Tapi bila tukar RM1,000 dah fikir macam-macam, nak berbelanja dan sebagainya. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video saya ni, tuan-puan yang boros berbelanja, kerja dah bertahun-tahun tapi tak boleh nak menyimpan, cuba alihkan kepada simpanan dalam bentuk emas. Jadi tuan-puan dapat sesuatu tak? Nak saya bantu mulakan tabungan dalam bentuk emas? Boleh isi beg biru dekat bawah ni untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.